Lunch hari ni 2 sudu nasi, 2 ekor ikan teri goreng, ulam raja, pucuk putat, terung bulat and sambal tempoyak. Terung bulat. Terung bulat mentah, rasa dia macam jambu. Ikan keli, I paling suka tulang yang tepi-tepi tu. Sedap. Pucuk putat ni kalau makan mentah dia pahit, tapi kalau makan dengan sambal tempoyak sedap. Macam ni daunnya. Sedap tu. I dah ada new ulam favourite. Ulun dengan ikan keli macam sushi kan. Terlalu fokus makan pucuk putat, lupa ulam raja. Ni kejadian ikan keli I lepas I dah makan. Habis.